Masalah yang pelik dia, dalam post Facebook tu, dia letak nama saya dalam list Wahabi. Tapi dia punya opening speech, dia bawa statement saya hentam Wahabi. Mana, hang nak letak aku kat mana satu ni? Dalam Wahabi ke luar Wahabi? Kan, hang letak kat mana? Kat situ hang kata aku Wahabi. Lepas tu bila hang buat speech, hang ambil statement aku yang hentam Wahabi. Berapa ramai orang dimasukkan dalam Wahabi senang-senang, tanpa kaji pun. Bila tanya hang dapat list ni dari mana? List ni ada dalam internet. Hampa minta sangat kan nama Wahabi, aku pergi kutip, copy paste. Come on lah, mana tanggungjawab? Okey. Sebab tu ini penting juga untuk orang awam kan. Untuk orang awam. Orang awam tak perlu tahu pun Wahabi tu apa. Bukan orang satu orang awam tak perlu tahu pun, dan kebanyakan perbahasan yang dibawa di situ kan. Orang awam tak tahu pun. Cerita pasal jisim, cerita pasal had, cerita pasal jihah, cerita pasal, mana ada orang awam tahu? Orang awam tahu, yang kami tahu kami sembah Allah Ta'ala, yang kami tahu ni kita duk cakap ni Allah Ta'ala dengar kita duk cakap, yang kami tahu Allah Ta'ala melihat apa yang kita tengah buat, yang kami tahu Allah Ta'ala tu wujud dan memerhatikan kita, yang tu ya orang awam tahu. Itu je. Jadi untuk orang awam tak payah tahu pun pasal Wahabi apa. Belajar dengan guru kan, contohnya belajar dengan guru. Apa fatwa guru, itu yang kita ikutlah akhirnya. Guru kita ajak macam mana, itu yang kita pegang. Tapi pastikan guru kita tidaklah terkeluar daripada mana-mana mazhab yang empat. Tak perlu tahu pun pasal Wahabi ke apa. Yang tu kena buat sesi lain dulu lah untuk cerita. Kena buat sesi lain juga. Itu panjang cerita dia, kena buat sesi lain. Kadang-kadang kan, kebanyakan perbezaan ni beza pasal fiqh je. Kebanyakannya pasal fiqh. Dan terpulanglah orang nak pilih pandangan yang mana satu. Dia nak jadi diplomasi dalam bab fiqh kan. Siapa nak kata sunnah, dia boleh kata sunnah kalau dia ada hujah. Siapa nak kata bid'ah, bolehlah juga, barulah jadi khilaf. Kalau kata sunnah boleh, kata bid'ah tak boleh, itu bukan dah khilaf dah. Itu hang dah confirm katakan semua orang kena ikut. Sanggu kata, siapa nak kata sunnah, kata sunnah. Siapa tak mau, tak apa, jangan buat. Bukan setakat jangan buat. Sebagaimana boleh kata sesuatu perbuatan sunnah, boleh juga mengatakan sesuatu perbuatan tu bid'ah. Itulah khilaf. Itulah khilaf. Dan akhirnya, kenapa kita berbicarakan bab ni? Sebab ramai orang yang tak ada kena-mengena telah dituduh Wahabi. Berapa ramai? Saya salah seorang. Masalah yang pelik dia, dalam post Facebook tu, dia letak nama saya dalam list Wahabi. Tapi dia punya opening speech, dia bawa statement saya hentam Wahabi. Mana, hang nak letak aku kat mana satu ni? Dalam Wahabi ke luar Wahabi? Kan, hang letak kat mana? Kat situ hang kata aku Wahabi. Lepas tu bila hang buat speech, hang ambil statement aku yang hentam Wahabi. Berapa ramai orang dimasukkan dalam Wahabi senang-senang, tanpa kaji pun. Bila tanya hang dapat list ni dari mana? List ni ada dalam internet. Hampa minta sangat kan nama Wahabi, aku pergi kutip, copy paste. Come on lah, mana tanggungjawab? Takkan semurah itu maruah diri kita. Oh, nak sangat nama Wahabi kan? Saya aku Google. Tak. Senarai Wahabi di Malaysia ada 31. Ambil copy paste. Bawah tulis, tolong siasat sendiri ya. Saya punya kerja copy paste sahaja. Hang betul ke research group macam ni? Ini kerja siapa ni? Dalam tu masalah nama kita ada dalam tu. Main technical issue dalam court mungkin boleh menang. Tapi apa kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti? Apa kita nak jawab? Kita bubuh nama orang dalam tu, kita tuduh orang dan kita associate tuduhan tu dengan segala fitnah, lalat sugar coating kat bawah, menyelamatkan kita daripada musa'alah, daripada dipertanggungjawabkan di dunia dengan saya copy paste je, hampa kaji sendiri. Tanggungjawab mana ni? Dan boleh pula bila kita tanya, hang buat atas ilmu ke kejahilan? Dia boleh pusing jawapan. Saya tahulah benda ni ada dalam internet. Atas ilmu lah tu. Kita nak lawan dengan siapa ni sebenarnya? Nak tipu siapa? Akhirnya nak tipu siapa? Jadi masalah dia kerana kita dituduh. Kita belajar ni lama. Bila masa saya pernah buka buku Muhammad bin Abdul Wahab? Bahkan saya kritik. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu saya kritik.
Itu bab ni lah, bab apa berkaitan dengan debat tu. Dan kadang-kadang susah, banyak bab ni. Kita ni kena, kalau tak ada apa pun kan, kalau tak ada apa pun, orang kata harga diri tu kena ada. Harga diri kena ada. Kawan-kawan ceritalah, ada beberapa orang yang hentam Wahabi habis-habisan. Hentam Wahabi, hentam betul-betul. Okey, hentam tak apalah. Tapi orang yang sama juga pergi kedutaan Saudi di Malaysia, minta nak pergi package haji VIP tetamu Raja Salman. Ada orang bukan orang yang debat tu, orang lain. Di luar hentam. Wahabi sesat, Wahabi tak betul, Wahabi salah. Tapi pergi kat kedutaan Melayu lah. Oh, nak jadi tetamu Ar-Rahman tu ialah pergi haji tetamu Allah. Ini nak jadi tetamu khas Malik Salman. Layanan VIP, package 120,000. Yang lebih daripada package 120,000. Come on, maruah mana? Tak suka kat dia, tolak dia. Aku tak mau hadiah daripada hang, aku boleh pergi sendiri. Kan gentle lah kalau tak mau. Ini hentam, gasak, hang sesat, hang tak betul. Tolonglah buat masuk nama saya jadi tetamu Malik Salman, package VIP. Tak kena kan, tak kena. Kita biar tak ada duit, tapi maruah kita ada. Tak ada duit tapi maruah kena ada. Benda-benda gini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di atas sikap agama kena jujur, maruah diri kena jaga. Ini mudah-mudahan Allah Taala tolong kita untuk kita sentiasa istiqamah untuk mempertahankan ini. Sebab cabaran ni semua akan datang pada bila-bila masa orang berbeza dengan kita, orang tak setuju dengan kita. Tapi sentiasa kita berpegang di atas prinsip, sentiasa kita mengikut sedaya upaya kita apa yang diajarkan oleh Allah Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita mungkin tersalah dalam beberapa bab. Kita jangan ego, kita kembali semula untuk mengikut kebenaran. Habis cerita kuliah sirah kita hari ni. Tak sempat nak buka buku sirah. Lain kali kot. Panjang dah ni. Lain kali lah kita sambung tentang sirah ni. Saya minta maaf kalau cerita bab ni mungkin di luar tajuk. Satu Haji Rusdan tanya, saya ceritalah. Tapi saya pun tak rancang nak cerita panjang. Cuma bila dah start jadi panjang lah pula kan. Tak apa, orang nak kritik kita teruskan, orang nak sokong kita pun boleh, tak ada masalah, kita teruskan seperti biasa. Okay, saya berhenti setakat ni dulu. Ada soalan tak? Sirah ni patutnya kita cerita tentang Khawarij dan pembunuhan Sayyidina Uthman. Tajuk tu penting. Tapi tak apalah, nantilah next time kita cerita tentang pemberontakan Khawarij dan pembunuhan Sayyidina Uthman. Cerita ni cerita sedih lah. Sesuatu yang tak patut berlaku. Tak patut ada orang sanggup melakukan begitu kepada beliau, tapi dia berlaku. Nanti kita cerita dalam kelas akan datang, insya-Allah. Kita berhenti dulu insya-Allah.